seandainya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, Allah pilih kita di kalangan orang saleh, malaikat akan main waktu tu. Malaikat akan kata, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ni hak saya beritahu ni tuan, siapa-siapa yang terdekat ni kan, yang mati terdekat ni yang duduk dengan kita dalam masjid ni, dia akan dengar ayat inilah antara yang akan diucapkan oleh para malaikat kepada orang-orang yang syarat pertama mereka adalah mereka beriman sungguh-sungguh dengan Allah. Qalu rabbuna Allah, mereka berkata Tuhan kami Allah. Bukan sebut di mulut Tuhan kami Allah aja, yakin di sini. Mulut dia sebut, keyakinan di sini Tuhan kami Allah. Kami redha dan senang hati Allah Tuhan kami. Kemudian apa syarat yang kedua yang Allah sebut dalam Quran, yang Nabi sebut dalam hadis, thumma istaqamu, mereka konsisten dalam jalan yang benar, di atas landasan yang betul, dengan ibadah dia, dengan akhlak dia, dan dengan akidah dia. Terus saja dengan ibadah, akhlak dan akidah tu sampai dia mati. Mereka yang boleh mati dalam keadaan dua syarat ini, malaikat turun mai, bila ambil nyawa dia, pasukan-pasukan malaikat rahmat ni kata apa? La takhafu, jangan takut. Waktu dah, ketika sudah terpisah roh dari badan dia, setiap orang beriman, orang saleh yang husnul khatimah akan mendengar ayat ini pada hari pertama kematiannya, sebelum dia pergi alam barzakh lagi. Malaikat pekat pujuk dia, ni tak apa, tenang. Macam tu ustaz, ini ayat Quran ni, ayat Quran jelas ni Allah Taala bagi tahu. Macam tu ustaz, ini ayat Quran ni, ayat Quran jelas ni Allah Taala bagi tahu. Alla takhafu wa la tahzanu, ni jangan takut, sedih pun jangan. Tenang nah. Malaikat rahmat hak ramai tadi kata tenang, jangan sedih, jangan takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu orang baik. Malaikat rahmat kata, lega tuan. Allahu akbar. Malaikat rahmat yang ramai tadi kata ni, tak apa, tenang aja, seronok aja, kamu orang baik. Allah sedia benda elok kat kamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tak habis lagi. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sambung ayat tu, kami akan tolong jaga hang punya urusan, jangan risau. Hak dunia pun kami tolong tengok. Orang soleh bila dia meninggal, orang yang husnul khatimah bila dia meninggal, malaikat mai pujuk dia. Mai tenteramkan dia, apa semua. Malaikat kata tak apa, hak urusan dunia pun kami akan tolong tengokkan. Tengok macam mana, wallahu alam. Boleh jadi malaikat-malaikat ni berdoa dengan Allah, ya Allah peliharalah ahli keluarga dia, ya Allah peliharalah perniagaan dia, orang soleh. Sebab malaikat sebut nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, kami yang akan tolong tengokkan urusan kamu di dunia. Tenang tak kita? Lagi tenang. Yang pertama kita takut ni, nak pergi ke mana ni? Ni apa? Sagi nak jadi apa? Nak jadi ke mana? Siapa nak bawa kita? Sama kita risau. Malaikat tenangkan kita dah. Ni istiqamah kan? Malaikat tenangkan kita. Malaikat kata tak apa, tak ada apa. Semua elok. Hak kita nak pergi ni pun semua benda baik, semua benda yang menyeronokkan. Tenang, jangan sedih. Alla takhafu wa la tahzanu, daripada huznun, sedih. Jangan sedih apa? Malaikat kata semua malaikat Allah Taala dah tentu benda baik ke hang. Hak dunia pun jangan risau dah, kami tolong tengok. Subhanallah, dengan hati yang riang.